Dan jika saya beritahu anda bahawa kelemahan terbesar konkrit adalah masa, tapi jangan risau, saya akan jelaskan kenapa. Hai pencinta kejuruteraan, konkrit adalah salah satu bahan yang paling banyak digunakan dalam sejarah kejuruteraan moden dan mungkin terdapat dalam hampir semua yang anda lihat di sekeliling anda. Bangunan, jambatan, empangan, jalan raya dan juga di kaki lima bandar. Ia tahan lasap, serba boleh dan boleh dibentuk. Sebab itu ia menjadi asas kepada pembinaan di seluruh dunia. Tapi kalau saya beritahu anda, walaupun dengan segala kekuatan ini, konkrit ada musuh yang senyap dan tak dapat dielakkan. Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda kenapa kelemahan terbesar konkrit adalah masa dan bagaimana ia berlaku secara perlahan, beransur-ansur dan hampir tidak kelihatan. Tapi sebenarnya, kenapa masa menjadi ancaman besar kepada konkrit? Jawapannya terletak pada proses kimia itu sendiri yang menghasilkan bahan ini. Apabila kita mencampurkan simen, air, pasir dan batu kerikil, berlaku satu tindak balas yang dipanggil penghidratan. Tindak balas inilah yang membuat konkrit menjadi keras dan kuat. Namun, ia tidak berakhir dalam beberapa jam atau hari seperti yang ramai orang sangkakan. Sebenarnya, konkrit terus bertindak balas selama beberapa dekad. Dan ciri yang sama yang memastikan kekuatan konkrit terus berkembang ini juga boleh membuka ruang kepada masalah pada masa hadapan. Dengan berlalunya tahun, mikrostruktur dalaman konkrit terus berubah dan perubahan yang terkumpul ini boleh menjejaskan ketahanannya. Tetapi apa yang berlaku di dalam konkrit apabila ia semakin tua? Konkrit kelihatan pejal dan tidak dapat ditembusi. Tetapi hakikatnya setiap bahagian konkrit mempunyai berjuta-juta mikropori dan mikroretak yang terbentuk secara semula jadi. Lama-kelamaan, pori-pori ini membenarkan kemasukan agen luar seperti karbon dioksida dari udara, klorida yang terdapat di persekitaran laut dan juga air hujan. Elemen-elemen ini mula menembusi perlahan-lahan ke dalam struktur dan disitulah masalah sebenar bermula. Konkrit itu sendiri mungkin boleh bertahan dengan baik, tetapi risiko utama terletak pada tertulang keluli yang dilindunginya. Tetapi kenapa kehadiran agen-agen luar ini begitu memudaratkan keluli di dalam konkrit? Keluli secara semula jadi dilindungi oleh kealkalian tinggi konkrit yang membentuk satu lapisan pasif di sekeliling batang-batang keluli tersebut. Lapisan ini menghalang logam daripada beroksida. Masalahnya ialah, lama-kelamaan, karbon dioksida akan bertindak balas dengan komponen konkrit dalam satu proses yang dipanggil karbonasi. Tindak balas ini mengurangkan pH bahan tersebut dan memusnahkan lapisan perlindungan pada keluli. Apabila ini berlaku, keluli mula beroksida. Karat mengambil lebih banyak ruang berbanding keluli asal. Jadi ia seolah-olah keluli itu mula membengkak di dalamnya. Peningkatan ini menyebabkan tegasan dalaman yang akhirnya menghasilkan retakan yang kelihatan pada konkrit. Apabila kakisan semakin teruk, bahagian-bahagian keseluruhan lapisan permukaan boleh tertanggal, membentuk apa yang kita panggil sebagai pengelupasan. Tetapi jika konkrit digunakan secara meluas, adakah ini bermakna semua bangunan dan jambatan akan rosak seiring masa? Sebenarnya tidak semestinya. Ketahanan konkrit sangat bergantung kepada persekitaran di mana ia digunakan. Di kawasan pesisir sebagai contoh, kehadiran klorida mempercepatkan kakisan dengan ketara. Manakala di kawasan perindustrian, di mana terdapat kepekatan karbon dioksida yang lebih tinggi di udara, proses karbonasi berlaku dengan lebih cepat. Oleh itu, masa bukanlah satu-satunya faktor yang berperanan. Ia hanyalah medium yang membolehkan agen-agen agresif bergerak, berkumpul dan menyebabkan kerosakan selama beberapa dekad. Tetapi adakah terdapat proses lain selain daripada pengkarbonatan yang mempercepatkan kehausan konkrit dari masa ke masa? Ya. Salah satu proses yang paling banyak dikaji ialah apa yang kita panggil sebagai tindak balas alkali agregat. Fenomena ini berlaku apabila jenis-jenis agregat tertentu dalam konkrit bertindak balas dengan hidroksida alkali yang terdapat dalam simen. Tindak balas ini membentuk gel yang mengembang, yang menyerap air dan bertambah isi padu, menyebabkan retakan dalaman yang boleh merebak ke seluruh struktur. Sepanjang tahun-tahun, retakan ini terkumpul, melemahkan bahan dan membenarkan lebih banyak kemasukan agen-agen agresif. Ia adalah satu kitaram yang perlahan tetapi sangat merosakkan. Tetapi adakah masa hanya bertindak dari dalam keluar? Sebenarnya,
Tidak. Iklim juga merupakan salah satu faktor utama yang bertanggungjawab terhadap kemerosotan konkrit dalam jangka masa panjang. Kawasan yang mengalami kitaran berterusan pembasahan dan pengeringan atau pembekuan dan pencairan ais cenderung mempercepatkan mikroretakan ini. Sebagai contoh, apabila air meresap ke dalam konkrit dan membeku, ia akan bertambah isi padu, lalu menekan dinding-dinding liang konkrit. Apabila proses ini berulang ribuan kali sepanjang dekad, ia akan menghakis struktur tersebut sehingga retakan yang lebih besar mula muncul. Dengan itu, lebih banyak air akan masuk dan proses ini menjadi semakin cepat. Tetapi, bukankah benar bahawa konkrit menjadi lebih kuat seiring masa? Itu adalah soalan yang biasa ditanya. Memang benar bahawa dalam beberapa bulan pertama dan juga dalam beberapa tahun pertama, konkrit terus menjadi lebih kuat kerana proses penghidratan yang berterusan. Tetapi peningkatan ini tidak berterusan selama-lamanya. Selepas satu tahap, proses pada konkrit menjadi sangat perlahan sehingga tidak lagi memberikan peningkatan yang ketara. Selepas itu, mekanisme degradasi mula berlaku dengan lebih cepat berbanding proses penghidratan yang mampu menampungnya. Dalam kata lain, konkrit hanya bertambah baik sehingga satu tahap sahaja. Selepas itu, ia mula menua. Tetapi, adakah mungkin untuk meramalkan berapa lama sesuatu struktur konkrit akan bertahan? Ya, dan ini adalah sesuatu yang sangat dikaji dalam bidang kejuruteraan moden. Projek pembinaan besar biasanya mengambil kira ketahanan minimum selama 50, 70 dan sehingga 100 tahun bergantung kepada penggunaan dan persekitaran. Pengiraan ini mengambil kira faktor-faktor seperti kualiti bahan, penutup konkrit pada tertulang, jenis simen, tahap keagresifan persekitaran dan kaedah pelaksanaan. Oleh itu, masa bukanlah musuh yang tidak dapat dikalahkan. Ia hanya menjadi masalah apabila struktur tidak direka dengan mengambil kira faktor masa. Tetapi jika masa menyebabkan begitu banyak kerosakan pada konkrit, tidakkah ada teknik untuk melambatkan proses ini? Sebenarnya memang ada dan banyak pula. Menggunakan bahan tambahan khas yang mengurangkan kebolehterlapan, memilih agregat yang sesuai, menggunakan salutan pelindung dan menambah ketebalan penutup keluni adalah antara beberapa strategi. Satu lagi penyelesaian moden ialah penggunaan simen dengan komponen pozolan seperti silika aktif, metakaolin atau abu terbang yang mengurangkan keliangan dalaman dan meningkatkan ketahanan. Sebahagian besar struktur moden sudah menggunakan strategi ini untuk mengelakkan masalah pada masa hadapan. Tetapi, adakah konkrit akan sampai ke satu tahap di mana ia tidak boleh dipulihkan lagi? Malangnya, ya. Apabila keluli kehilangan sebahagian besar bahagiannya akibat kakisan atau apabila retakan dalaman mencapai tahap yang serius, pemulihan mungkin menjadi tidak lagi praktikal. Dalam kes seperti ini, perlu untuk mengukuhkan atau bahkan menggantikan bahagian-bahagian tertentu struktur tersebut. Sebab itu, pemeriksaan berkala adalah sangat penting. Konkrit mungkin kelihatan kukuh di luar, tetapi di dalamnya, masa mungkin sedang menyebabkan kerosakan. Pada akhirnya, konkrit bukanlah lemah secara semula jadi. Apa yang berlaku ialah ia menua dan penuaan itu tidak dapat dielakkan, sama seperti kita. Sama seperti mana-mana bahan yang terdedah kepada persekitaran, ia mengalami kesan masa, air, karbon dioksida dan perubahan cuaca. Tetapi memahami proses-proses ini adalah kunci untuk membina dengan lebih selamat, melakukan pemeriksaan yang sesuai dan mereka bentuk struktur yang mampu bertahan bukan sahaja selama beberapa dekad tetapi berabad-abad lamanya. Jika anda sudah sampai ke sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan jika belum berbuat demikian, tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli untuk membantu kami terus menghasilkan kandungan di sini. Dan jika anda ingin tahu tentang kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video. Untuk mendapatkan akses kepada pelbagai peluang untuk membangunkan pelbagai kemahiran yang akan memberikan kelebihan dalam kerjaya anda. Dan anda, pernahkah anda melihat mana-mana struktur konkrit yang telah rosak dimakan waktu? Pernah nampak sebarang rekahan, pengelupasan atau karat yang mula muncul? Beritahu saya di ruangan komen kerana saya ingin tahu apa yang anda pernah jumpa di luar sana. Di sebelah sini ada dua pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah ilmu dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, tinggalkan tanda suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa anda di video seterusnya.